Semoga Ramadan kita ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, insyaAllah. Dan juga untuk malam sahabat-sahabat, kita akan adakan tadarus siap malam selepas tarawih di sini. Tarawih tak ada lah, tadarus ada. Tarawih pada pandai lah, kurang pun ada sah. Ya, kalau pandai lah semayang tarawih pun Ustaz, buka dah. Okay, insyaAllah. Hari ini kita akan biasanya kita tidak akan perkenalkan profil Ustaz lah. Dalam penyampaian Ustaz nanti kita ada sesi soal jawab. Kita mula dalam 10 suku, insyaAllah kita habis dalam jam 11. Kemudian kita buka 9 minit atau 10 minit untuk soal jawab. Jadi di situ kita boleh tahulah Ustaz, kita boleh taruh Ustaz lah. Kan, Ustaz ni asal mana, sudah berkahwin belum, sudah berkahwin lagi belum, kan, dan belajar mana. Jadi untuk malam ini tajuknya adalah apa saja? Jenayah syariat Islam manfaat dunia akhirat. InsyaAllah jenayah syariat Islam Manfaat dunia Bukan jenayah, hukum jenayah. Hukum jenayah Islam. InsyaAllah. Jenayah manfaat. Kita santai sikit lah, kita buat bawah. Pasal untuk makluman sahabat, malam ni juga pemuda wilayah ada retreat di Congkak. Jadi kebanyakannya sahabat pergi ke retreat. Jadi inilah ada untuk makluman Ustaz. Ini program kalau dikatakan sepatutnya kita buat seminggu sekali. Ini namanya program Himpunan Malapah Makmum lah. Kita jadikan satu konsep tarbiyah yang lebih orang cakap lebih catchy, seksi dan dia dapat menarik, membuka minda anak-anak muda untuk lebih menyintai gerakan Islam ni lah. Walaupun ada orang kata kita ni berulang benda-benda yang sama, ya, tapi orang yang cakap tu tak datang pun, ya. Sebenarnya terjadi banyak pencapaian ilmu. Yang penting kita terapkan akidah kita dan keyakinan kita kepada manhaj perjuangan yang pada Islam kita bawa, insyaAllah. Jadi ada ingat tanpa melengahkan masa, kita serah pada Ustaz Ahmad Nazri untuk meneruskan majlis. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rashidi selaku pengurusi pada malam ini, Fadil Ustaz Yusuf dan seluruh sahabat-sahabat pemuda wilayah, khususnya di kalangan amal itu sendiri. Nama kata amal ni orang pahli campur semua kan. Dia lah amal, dia lah HJK, dia lah semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li amri bil khair la haula wala quwwata illa billah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur yang pertamanya dengan hidayah yang Allah bagi pada kita ni, hidayah paling tinggi. Hidayah paling tinggi yang Allah bagi kita ni. Kalau konteks Masjid Surau, kita sebut hidayah yang paling tinggi, hidayah Islam dan iman, betul kan? Dia ada lagi hidayah lebih tinggi daripada itu. Hidayah kita ni dipilih Allah sebagai pembela agama dia. Pasal semua orang yang Allah pilih untuk jadikan dia Islam, tak semuanya berjuang, betul kan? Tak semua orang Islam berjuang. Lebih teruk lagi hak merapu, Mubarak, Najib, Tuhan, orang Islam yang merapu. Yang beramal soleh bukan semuanya duduk dalam gerakan.
Betul kan? Nampak tak? Negara nak jaga keselamatan dia perlu benteng pertahanan namanya tentera. 5,000 orang pergi interview nak jadi askar. 4,000 kena balik. Dia nak 1,000 je. Okay kan? Yang 4,000 tadi balik pasal apa? Lari 1 kilometer 3 jam tak sampai lagi. Balik. Kan tak cukup fit. Bukan isap fit, tak cukup tough. Kan? Tengok yang fit ni ada. Jogging okey. Suruh pumping 10 turun tak naik. Balik. Pumping okey. Suruh sit up. Tak lepas. Balik. Lepas jogging, lepas pumping, lepas sit up. Lagi apa lagi? Test mata, rabun. Balik. Test mata okey. Cakap duk peka. Balik. Boleh faham kan? Mata okey, telinga okey, jogging okey, pumping okey. Ujian bertulis okey. Buka-buka baju kurap. Balik. Sekarang balik kurap masa interview. Dan lepas interview naik pergi sama usaha dengan Betul Malaysia pun tak apa. Nak bagi tahunya dia pilih ni betul-betul yang perfect. Layak nak jaga benteng negara. Boleh faham tak? Begitulah nak jaga benteng agama lebih lagi. Sebab tu jangan pelik ada orang yang kecundang. Boleh faham? Sampai masa askar ada boleh tahan dia sampai bencin. Ada tak boleh tahan 13 tahun. Ada panjang sikit 15 tahun. Boleh faham tak? Itu yang jadi hari ni. Jelepu dan segala macam tu. Ni. Faham tak faham ni? InsyaAllah. Dah, maka doakan istiqamah. Tak lepas pun istiqamah, tahun ni pun istiqamah. Penekanan daripada tu. Nampak tak? Pasal kalau tak istiqamah, jadi macam tadi, sekat jalan. Sebab tu daripada ramai yang Allah pilih sebagai pejuang agama ni, kurang satu. Apa dia? Pertamanya orang yang tidak istiqamah. Kurang sikit. Daripada keseluruhan manusia dalam dunia ni. Dalam gerakan ni, bila dah kurang daripada yang istiqamah tadi tercicir, tinggal. Siapa 4 ni? Ada seorang tu pula tidak ikhlas. Kurang sikit. Betul tak? Ada lagi pula jahil, tak ada ilmu. Nampak tak? Makin sikit makin. Apa ni? Allah tapis. Boleh? Ramai bukan penentu kejayaan. Banyak kali Allah ulang. Betul kan? Macam mana Talut mengalahkan Jalut. Orang faham cerita ni. Talut ni siapa tuan-tuan? Sahabat. Talut ni siapa? Talut ni petani. Ustaz pun tidak, profesional pun tidak. Petani. Kata buka puasa ada. Cuma ulama tafsir sebut dia ni seorang yang alim, ada ilmu. Dan dia cukup taat dengan Allah. Panglima dia siapa? Daud. Rebek. Pakai lastik. Sebab tu prasyarat kemenangan bukan ramai, bukan strategi. Mana nak bagi tahu kat antum. Syarat kemenangan bukan ramai, bukan strategi. Strategi apa yang ada dalam perang Badar? Betul tak? Strategi apa ada dalam perang Badar? 300 lawan 1000. Strategi ke? 300 nak lawan 1000 ni strategi ke bodoh? Kalau kita hari ni lah. Faham? Boleh? Ada pedang nak pergi perang Badar? Tak ada. Ada pelepas tamat. Sahabat kata, tahu-tahu kepala musuh jatuh. Siapa pancung aku pun tak tahu. Kami tak ada pedang. Unta berapa ekor unta? Yelek pocik.
Seekor unta pun tak ada yang ditunggang oleh sahabat. Tak ada. Kuda 2 ekor. 2 ekor kuda. Seekor tajuk naik, seekor sidi naik. Miqdad bin Amir dengan Zubair Al-Awwam. 2 ekor kuda. Nabi di tengah. Kalau nak kira strategi, itu paling bodoh sekali perang. Tak, jangan kata peralatan. 300 nak lawan 1000. Sukansi, Malaysia ada hantar 5 pemain bola lawan Singapura sebelah. Ada? Ada? Tak ada kan? Betul tak? Tapi kalau pergi juga, mungkin Swi ni betul tak betul? Betul tak? Kan? Nampak tak? Tapi Islam, dia bukan fikir begitu. Sebab tu tuan-tuan, sahabat, sebelum kita masuk lah, bagi keyakinan kita tidak. Hari ni orang pas goyang kan? Tambah pula. Nampak macam kalau keluar adik, kita tak duduk dengan pakatan ni, boleh menang Ustaz. Ni cuba bayangkan kita bersama Nabi Musa AS. Kita ni bersama Nabi Musa, belakang Firaun berambat. Lari sampai tepi laut. Sudah Musa, laut ni belakang Firaun. Boleh faham tak? Kalau nampak darat, gagahlah juga. Laut Merah tuan-tuan, besar mana? Mana nampak Palestin dah sana? Tak nampak. Betul tak? Luas. Laut belakang ni mati kita ni. Agak-agak patah balik tuan-tuan jumpa Firaun minta maaf. Betul ke tak? Betul tak? Tuan-tuan boleh fikir ke laut terbuka? Kalau dengan kepala otak ni, dengan akal, boleh fikir laut terbuka? Kalau terbuka pun agak-agak berani lalu lah. Betul ke ni? Air duduk tepi ni. Saat ni kalau sampai tengah laut turun, nak jawab Musa? Betul tak? Sebab tu laut terbelah pun, izhaban tawara buka-buka, pilih Musa, kami nak mau pergi. Tak percaya laut ni. Betul tak? Kami di sini, kami tunggu. Laut terbelah, kami percaya. Tak apa, pergi. Tak percaya nanti. Faham tak ni? Satu. Yang kedua pun dah, pertolongan Allah datang di saat manusia tak sangka. Di saat manusia betul-betul berserah dengan Allah, masa itu Allah dah katakan pertolongan. Nampak tak? Dah tak ada apa dah, betul-betul bulat dengan Allah, baru Allah tunjuk kuasanya. Boleh? Macam mana Nabi Ibrahim AS tidak terbakar, panjang kalau nak cerita. Nak bagi tahunya sahabat-sahabat, kemenangan bukan pada strategi, sepenuh strategi perlu. Masakan tidak Nabi ambil bukit Uhud. Boleh kan? Perlu strategi, tapi bukan itu kebergantungan. Nampak tak? Strategi kena ada, tapi bukan strategi penyebab kemenangan. Wa ma nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, pertolongan melainkan mesti datang daripada Allah. Nampak tak? Siapa boleh belah laut melainkan Allah. Siapa boleh menyebabkan api tidak panas? Hanya pada Ibrahim. Betul tak? Barakatan wa salama ala Ibrahim. Hanya pada Ibrahim. Betul tak? Kayak api. Nabi Ibrahim tak habis. Boleh fikir tak? Logik akal? Tak masuk akal. Boleh faham sebab tu kemenangan bukan semata-mata pada strategi. Laqad nasarakumullah fil mawathin katsirah wa yawma hunain iz ajabatkum kasratukum fala tughni ankum syai'a, kata Allah. Wa daqat alaikumul ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin. Allah kata, tak ingat ke banyak perang dah aku tolong? Ini masuk pada wakil kita sekarang, wakil parti kita.
Tak ingat kan banyak perang dah aku tolong. Ayat ni turun kes perang Hunain. Taubah ayat 25 Pasal apa? Sahabat ni masuk jalan ke medan Hunain, duk berbisik. Perang Hunain ni berapa orang? Tak silap 12,000 orang. 12,000 orang. Termasuk Abu Sufyan yang baru lepas 1,000 orang. Abu Sufyan lepas 1,000 orang, lepas pembukaan kota Mekah, isi orang lalu. Ramai orang masuk pakai lepas menang. Dah, betul tak? Kita dah capai ahli yang ke Muktamar ni 1 juta. Allahu Akbar. Yang nak seronok pula ahli Beratus 4. Kampung aku dah tu. Oh, kembang tuan-tuan. Kan? Yang ambil pula MB ni. Ambil hadiah tu. MB pun orang tempat dah. MB orang tempat. Arwah bapak dia seorang tok guru yang terkenal lah di pondok. Datuk kami panggil tok guru. Antara anak murid dia yang hebat lah ni tu Fadil Ustaz Uda Kasih. Ustaz Uda tu mengaji dengan ayah pada MB Kelantan. Pondok Berangan. Sekarang dah April lah. Baik. Maka bila masuk PAH ni, Abu Sufyan tadi masuk Islam bila dah nampak menang. Maka Allah uji. Sama, orangnya manusia sama, tak ada beza. Nah, beza sikit-sikit lah. Tapi nafsu tu tak boleh lari terhadap dunia. Maka berbisik di kalangan sahabat. Tak kalah dah kita kali ni. Nampak tak? Tak kalah. Pasal apa tak kalah? Pasal ramai. 12,000. Hunain ni satu perang yang Rasulullah terlibat dengan jumlah yang paling ramai. Hunain. Boleh? Yarmouk walaupun 30,000 Nabi tak ikut. Sahabat jadi panglima. Boleh faham Hunain Nabi ada 12,000. Bisik kita tak kalah lah kali ni. Pasal apa? Ramai. Nampak tak nampak, mereka dah mula bergantung dengan jumlah. Nampak tak? Bukan bergantung dengan Allah. Sebab tu pangkal 25 Taubah tadi Allah sebut, laqad nasarakumullah. Dah banyak dah perang, Allah tolong. Di saat kamu minority. Betul? Badar tadi kita sebut 300 dengan 1,000, Allah bagi menang. Uhud kamu kelang kabut pun Allah bagi menang. Khandaq ni keliling kepung Nabi. Walaupun Nabi buat parit bertahan di dalam ni Yahudi ni, Qainuqa khususnya yang paling khianat ni antaranya Qainuqa, dah ready nak serang di dalam. Dia dah pakat dah dengan musyrikin Mekah. Cumanya strategi tu cantik, buat benteng korek parit di luar kota Madinah. Kalau mereka tu boleh masuk, Qainuqa ni akan bantai dari dalam. Jadi Qainuqa ni tak berani bantai pasal musyrikin tak boleh masuk. Boleh faham tak? Maknanya kalau masuk tu memang lumat. Faham tak ni? Maknanya Allah tolong juga. Faham? Allah tolong juga. Di saat kiri kanan keliling nak ratah kamu. Wa yauma Hunain, termasuk perang Hunain kata Allah. Kenapa Allah sebut perang Hunain? Id ajabatkum kasratukum. Kamu bangga, kamu ramai. Nampak tak? Sebiji Allah sebut perangai kita hari ini. Dia takut sangat nak berpisah dengan DAP. Betul tak? Pasal bimbang jadi tak kuat. Juang Islam. Nampak tak? Sebiji Allah sebut. Maka falan tughni ankum syai'an. Jumlah kamu ramai sikit pun tak ada faedah Allah kata. Lan tughni, ramai tadi tak ada faedah, syai'an langsung tak ada manfaat kata Allah. Betul tuan-tuan. Wa daqat alaihimul ardu bima rahabat. Bumi luas kamu rasa sempit. Summa walaitum mudbirin. Kamu lari berterabur. 12,000 tadi. Ana tanya antum, cuma Ustaz Cuk jangan jawab.
Berapa orang tinggal? Jawab bagi logik lah. Jawab bagi logik. 12,000 sahabat. Sahabat. Bukan ahli PAS. Sahabat. Berapa orang tinggal? Salah tak berdosa ni? Berapa orang? Anak tanya kantor. Mana lekak, mana usul, anak tanya semua tak betul. Agak-agak lah, agak-agak 2,000 sini kata. Dek? Agak-agak. Paling agak. Agak dah gila kan ni. 5,000. Logiknya. Betul tak? 5,000. Ibn Katsir sebut antara 80 ke 100 orang. Ini orang yang bai'ah dengan Nabi. Tak pelik orang bai'ah tu guru lari. Boleh faham ni? Orang bai'ah dengan Nabi pun cabut, bai'ah dengan tok guru apa barang. Tak pelik orang lari. Nah, yang syoknya buat kat hotel. Dia bukan declare keluar parti kat hotel. Awak kalau declare di rumah tak sah dah. Satu. Yang kedua dah, dia Negeri Sembilan ni negeri merintah ke tak? Tak perintah betul. Hang dapat duit mana ni buat program kat hotel? Nampak tak? Boleh faham ni? Kau hotel sponsor. Kalau hang declare pun, orang tahu hang keluar parti. Kenapa perlu hotel? Betul tak? Boleh? Baik, anda matur subhanallah. Sahabat pula lari tunggang langgang. Somad ni sejurus berlaku perang, lari terus, tak ada lama. Tinggal Nabi 80 ke 100 termasuk sahabat-sahabat besar. Itu je. Itu Nabi doa dengan Allah. Boleh? Bapak matur subhanallah. Hari ni tengok tak? Lepas perang tu, apa satu riwayat yang masyhur daripada Abu Sufyan? Kes dia apa dia? Dia minta harta rampasan perang dengan Nabi. Nampak tak? Nampak tak nampak? Dia minta bukan sikit untuk 3 kepala. Anaknya Muawiyah pun aku nak bagi, Yazid pun aku nak bagi. Sampai sahabat Ansar menangis tak dapat ghanimah. Betul tak? Cerita ni masyhur. Nabi bagi pada semua orang. Tujuan nak jinakkan hati. Tujuan Nabi nak bagi tahu perangai manusia ni, jenis masuk ni tak lalu tarbiyah ni. Dia mudah sangat nak cari keuntungan. Nampak tak nampak? Itu lari tu. Tinggal Nabi dan sahabat-sahabat besar. Hari ni lari juga. Lari. Betul tak betul? Itulah yang buat apa nama ni? Solidarity. Solidarity ni apa benda? Solidarity ni menyatakan sokongan kepada orang yang dizolimi. Betul tak? Bukan dizolimi, adalah kalah. Zolim ke mana? Betul. Anda pelik solidarity kepada orang-orang yang tewas. Pelik tu lah, pelik dah, sungguh pelik. Faham ni? Ini lari lah, lari. Yang ni Allah sebut, yang tu konteks lari tinggalkan perang. Ini lari tinggalkan landasan perjuangan yang sebenar. Sahabat-sahabat, waktu kita nak pilihan raya yang lepas, saat kita masuk lah Pak Kau, duduk boleh lah? Untuk yang ni pula dah. Aku tak lah apa nak panggil pula. Jauh lah. Tapi hari ni seronok jalan clear orang cuti boleh. Cantik dia tadi. Itu kan 40 minit aja. 40 minit sudah 110. Kan? Baik. Sebelum pilihan raya, tuan-tuan, program banyak kita buat. Khususnya program Himpunan Hijau Menuju Putrajaya. Ingat tak? Pelancaran Stadium Darul Aman Kedah. Yang dikatakan hampir berapa orang Stadium Darul Aman? 100,000. 100,000. Program Himpunan Hijau ke Putrajaya adalah program kita solo. Betul? Maksudnya program PAS solo, bukan program dengan rakan-rakan pakatan. Solo. Cumanya peringkat Selangor je buat. Tidak pakatan juga. Selangor kita jemput pengerusi negeri-negeri itu.
DAP kita jemput PKR, apa nama, DAP kita jemput Teresa, PKR kita jemput Datin Seri Azizah di Stadium Kuala Selangor. Kita raih. Tapi program ucapan semua kita solo juga. Johor buat di Ledang, tak silap Aina, angka dikatakan kehadiran 30,000. Johor boleh himpun 30,000 orang sokong PAS saja. Bukan pakatan, program kita solo. Boleh faham tak? Lepas tu program yang JV dengan rakan-rakan pakatan ni semua mendapat sambutan. Memang ramai gila-gila punya. Betul ke tak betul? Nampak? Jabatkum kasratukum. Kamu rasa kamu boleh menang. Kamu ramai. Bergantung dengan jumlah, tidak lagi dengan Allah. Maka pada masa tu sahabat, tolong recall kalimah apakah yang dilaung-laungkan. Sementara tu anda minum. Stiker, topi, baju, ini kalilah. Takbir, tenggelam. Betul ke tak? Kita semua lalu kan? Betul tak? Ini kalilah. Ceramah apa pun ini kalilah. Takbir, tenggelam. Sahabat-sahabat Unai bergantung jumlah, lupa Allah. Sama orang kita. Maka Allah tak tolong. Logiknya boleh senang tak? Hai tuan-tuan, sahabat-sahabat, dengar ada ucapan Najib masa nak bubar parlimen. Memang tu yang jadi takut sampai keluar tu, telur hilang tak jumpa-jumpa tu. Masa nak bubar tu, tak Najib sebut apa? Allahu Akbar. Seandainya berlaku peralihan kuasa, Najib memang tanam dalam kepala dia kalah. Berlakulah dengan baik dan aman. Ingat tak? Najib sebut berlaku baik. Maknanya pakatan akan menang. Najib dah sebut. Itu maksud dia. Nampak tak? Memang dia pun baca dia kalah. Kita pun baca kita menang. Ini kalilah belaka. Allah pun jawab lain kalilah. Nampak tak? Ini sahabat-sahabat macam tidak lagi bergantung dengan Allah. Kalimah takbir agak tenggelam. Baju, kereta, Boni dipandang anda sebut habis. Rupanya van PJ kita pun ini kalilah. Tu sebut kat markah PJ sendiri tu pandang. Mereka pun gelak tengok van PJ pun ini kalilah. Tak buat-buat lagi tu. Dia punya answer answer yang pandang answer. Stiker ini kalilah. Dah tak sampai ke sana. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa. Larinya hari ini, lari landasan perjuangan, lari fikrah perjuangan. Nampak tak? Lari. Pasal dalam kepala dia yang menang, tiba-tiba tak dapat. Tak mengigau ke? Mengigau lah. Ini yang lari ni. Boleh faham tak? Ini lari. Lari. Kerana tak dapat apa yang dia. Sebab itu Nabi kata, innakum ala bayyinatin min rabbikum. Kamu ni sentiasa berada di atas jalan Tuhan kamu. Falan tazharu fikum sakratain. Selagi mana kamu tak zahir dua perkara yang mabuk. Sakrahul jahil wa sakrahul hubbul aish. Apa dia? Mabuk jahil dan mabuk cinta dunia. Nampak tak? Mabuk cinta jawatan pangkat, nak hambat sangat dunia sampai lupa akhirat. Kata Nabi, kalau benar dua ni tak ada, kamu akan jihad fi sabilillah. Tapi kalau kamu akan jihad fi macam mana? Kalau kamu ada dua benda ni, kamu akan tinggalkan jihad. Cegah mungkar tak buat, amal ma'ruf pun tak buat. Tetapi kalau kamu tidak ada dua mabuk ni, kata Nabi, kamu akan jihad fi sabilillah, kamu cegah mungkar, kamu akan amal ma'ruf, dan jika kamu berada di atas jalan ini, kata Nabi, kamu seperti golongan awal minal muhajir wal ansar. Tu tingginya kedudukan orang. Nak dapat hak tinggi ni, tak tinggi nama pun tinggi.
mesti banyak tangga, betul tak? Ada orang dia letih, rehat tak sampai. Ada orang tergelincir, betul tak? Ada orang nak cepat naik berlari, pendek nafas. Hak slow ni, betul tak? Tahu-tahu dia boleh sampai. Boleh faham ni? Anak teringat naik Gua Hira. Gua Hira bukan tinggi pun kalau nak bandingkan Gua Sur. Ya. Satu perempuan Pakistan rasanya umur kat 70. Masa tu tangga under construction. Malah ni tangga siap siap. Anak naik laju kita. Oh, orang muda. Kan? Masa tu pemuda lagi. Ini tua tu yang dipertua. Tu box bukan buat laman. Ayalah Ustaz yang dipertua. Dah tua. Dulu muda, pemuda, ketua. Yang ni ni tua dia, yang dipertua. Kena ke dia. Naik potong. 10 langkah berhenti. Banyak batu, mana boleh kan? Berhenti. Dia slow, dia potong kita. Perempuan Pakistan dia ni. Dia potong, kata, "Woi ni, makcik ni potong ni. Malu ah." Laju berhenti pula. Tadi dia potong pula. Steady sampai atas. Perempuan umur kurang 70 anggaran tengok pada fizikal. Steady sampai atas. Naik atas. Dia tarik 2 gelas belasa. Dia relax. Atas dia tertarik. Boleh pasal tak panjat Gua Hira ni subkontinen yang Melayu je. India, Pakistan, Bangla dengan Melayu. Arab tak panjat. Kita kedara panjat. Boleh? Sebab tu kalau pergi Saudi, tempat-tempat ziarah semua Saudi tulis Nabi tak datang dah lepas pada tu, sahabat pun tak datang lepas pada tu, yang datang Melayu. Saudi tulis. Baik. Akhirnya jelas itu tentang fikrah kita. Boleh? Baik, kita balik pada tajuk kita. Baru nak masuk tajuk. Sebentar. Kenapa Fadil Tok Guru bertegas nak bawa members private bill ke Parlimen? Cumanya yang ni dia tak tahu nombor berapa giliran. Biasalah UMNO main tu memang tu perangai dia. Perangai dia main-mainkan kita, dia kelepek ini perangai UMNO. Tapi dia sebut nak bagi ruang tu satu benda hak baik dah tu, cukup baik dah tu. Pasal UMNO ni nak setuju dengan agama ni cukup bayar. Betul tak? Tabung haji pun dia belasa. Bayangkanlah duit tabung haji pun belasa. Khabarnya sekarang tabung haji tak dibenarkan keluar pakai kad. Dia blok. Nak keluar pakai buku counter. Maknanya apa? Kau malas. Tabung haji ni bukan banyak cawangan pun. Betul tak? Bank Islam dengan dia sendiri. Betul. Bila cawangan tak banyak, orang nak pergi beratur ramai, betul tak? Jadi orang malas pergi. Sebenarnya dia dah tak ada duit. Dia tak boleh nak keluarkan. Betul-betul tak pasti lah. Tapi boleh percaya semua tu pasal dah 12 tabung. Tabung haji ni hilang. Kita dengar duit tabung haji berapa kali dah hilang? Dulu 8 juta. Kan? Duit zakat pun hilang kan? Selalu dengar kan? Pasal apa dua institusi ni selalu hilang? Pasal dia lembaga. Lembaga ni kan hantu. Lembaga zakat, hantu zakat. Lembaga tabung haji, hantu tabung haji. Hilang duit. Dia lebih kurang toyol curi duit. Baik. Maka Tok Guru pertegas, benda ni kita nak jalan. Tak apalah ada yang kata, ahli gerakan kata tak sesuai. Ini perkataan UMNO tahun 80-an, tahun 90-an. Betul tak? Hari ni orang kita sebut. Kita belum bersedia. Sama UMNO dulu pun sebut gitu juga. Cuma dia tak berani kata kita tak setuju. Takut nampak kufur pula. Betul kan? Jadi lapis. Nak tunggu sesuai kondisi macam-macam lah. Tak apa tu. Sahabat-sahabat macam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana selalulah kata-kata Tok Guru ni yang cukup hebat. Sampai dalam kuliah pun nak sebut. Tok Guru kata, kita sekarang sedang mengalami kegagalan undang-undang yang manusia cipta. Betul tak betul? Nah, manusia gupal undang-undang, dia perah kepala otak, undang-undang tu gagal.
Dadah berjaya. Buang baby berjaya dikekang. Dah. Ragut samun berjaya dikurangkan. Rasuah, apa lagi kes? Kemalangan jalan raya pun meningkat. Betul tak? Jalan raya. Buat highway ni, ya Rabbana lakal hamd. Betul tak? Last kali traffic light tu orang langgar. Bukan langgar lampu merah, tiang lampu tu langgar. Betul tak? Buat tak semua orang patuh, tiang tu pun kena langgar. Tiang kata, apa awak punya losa? Betul kan? Oi, highway kita ni jangan cerita. Damansara tu sekarang 5 lorong. Damansara sekarang 5 lorong. Jam juga. Pasal apa tak selesai kes jam dan kes kemalangan maut? Betul tak? Tak percaya dulu kebab sikat ni nak raya. Setiap tahun kemalangan meninggal. Tuan-tuan, ada satu aplikasi dalam smartphone, accident namanya apa? Laporan trafik kemalangan. Daily traffic. Tuan-tuan install daily traffic, tuan-tuan kira berapa minit kemalangan berlaku dalam negara kita yang mau. Kalau Jahana install, setiap hari duk baca berita aksiden je kat aku. Semalam di Temeloh ke mana? Temeloh semalam, hari ni berlaku di tempat yang sama, dua-dua mau. Boleh faham eh? Kenapa buat jalan begitu besar, hebat, nak selesai traffic jam dan kemalangan maut ni, tiba-tiba tak selesai, bahkan lebih teruk. Betul tak? Tadi nak sebutkan Abu Hanan tadi nak datang Bukit Jalil. Kalau hari kerja petang macam mana? Persimpangan Bukit Jalil ke Sai Martu. Betul tak? Sampai mana? Sampai exit Banatul Razak. Betul kan? Dulu anak kuliah Alam Damai sampai berhenti terus kuliah Alam Damai. Pukul 5 nak pergi kuliah maghrib, keluar rumah kelam pukul 5. Cukup awal dah tu. Betul tak? Pukul 8 duduk di Bukit Jalil. Anak pernah kuliah maghrib Majlis Azim start 8.20. Imam kata, Ustaz, kami tunggu. Datanglah pukul 8, kami tunggu. Tak selesai kes trafiknya. Boleh tak? Pasal apa ni? Sebelum batu jalan turun buat highway, dosa turun dah. Betul tak? Bincang runding, rasuah dah. Betul tak? Betul? Maka tujuan kamu yang dia kata, wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidup sempit bila berpaling daripada agama. Tujuan tadi nak selesai kes jam jalan raya, tak bagi, canggih macam mana pun tak bagi. Buat LRT pun terbakar. Betul tak? Allah tak bagi jalan keluar kerana berpaling. Maka gagal tak? Gagal. Bila gagal, Allah bawa satu persoalan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tak sampai masa ke lagi untuk hati kamu tunduk, takut, patuh dengan apa yang Allah turunkan yang penuh dengan kebenaran. Betul tak? Tak sampai masa kan? Kerana kamu gagal segala-galanya kan? Gagal. Betul tak? Setuju? Kena setuju lah ayat Quran. Tak setuju kafir. Mudah ya. Kena setuju lah. Kan? Kok lah tanya ada lagi yang kepala tadi. Nampak tak? Allah tanya, tak sampai masa kan lagi. 1400 tahun dah. Tak sampai masa lagi. Dari sudut kefarduan, dia wajib. Boleh? Satu taman maluri tak ada tu imam. Satu taman berdosa. Betul? Ada mayat, tak ada orang pandai nak urus jenazah. Satu taman berdosa. Tiba-tiba datang sini pindah, dia pandai urus mayat. Boleh faham eh? Lepas semua. Boleh? Sama hukum hakam. Tak berjalan, semua tanggung. Bagi hak tak setuju lah. Boleh faham eh? Berjalan, semua lepas. Itu kefarduan kalau kita nak faham. Sebab tu Nabi sebut, aqimu hududallah. Nabi tegakkan hudud Allah. Oh ni anak geram. Masjid mana nak sebut masjid? Hudud Allah, bukan hudud PAH, bukan hudud UMNO. Terjegir biji mata orang UMNO. Dia bukan milik siapa-siapa. Nabi sebut hudud Allah punya. Ulama kata haqqallahul khalis, sepenuhnya milik Allah. Siapa lagi sampai Nabi sebut aku manusia paling dekat dengan Allah, tak berani nak ubah hukum Allah. Tu
Nampak tak? Nabi tak, aku manusia paling dekat dengan Allah, tak berani nak ubah hukum Allah. Kamu siapa? Nabi tanya pada Usamah bin Zaid, cucu angkat yang disayangi. Dalam keadaan Nabi jerkah Usamah bin Zaid. Nampak tak? Baik, maka la ta'khuzkum fillahi lawmatul aim, kata Nabi. Jangan takut. Siapa celah, siapa halang, jangan takut. Nampak? Hadis ni Nabi sebut mesti akan dihalang, jangan takut. Nampak tak? Boleh? Selesai. Nabi pun hijrah pergi Madinah. Orang Mekah tak mahu. Betul tak? Terang. Orang Mekah tak mahu. Sila. Oh, ramai. Mereka fitnah tadi kata tak ramai. Mereka ni suka saka buruk lah. InsyaAllah. Ramai tak ni. Tuan-tuan, anak ingatlah dulu. Masa tu anak Bikmada Jalil. Di tempat Kelantan. Kelantan kan cuti Jumaat. Jadi bila malam Jumaat, kami budak-budak ni suka tidur di masjid. Satu hari pakcik-pakcik di masjid kata, Ni Aziz hari ni, Ni Aziz. Almarhum Tok Guru lah. Ni Aziz. Satu guru ni, kalau tak silap anak lah, kalau betul kan, semenjak dia bertanding dia tak nak kalah betul. Dia tak nak kalah. Daripada tahun 60 lebih. Dia tak nak kalah. Sampailah dia mati, cuma Don lah bertukar-tukar. Don dan Parlimen, tapi dia rasa tak nak kalah kalau tak silap anak. Jadi kami pun pergi naik basikal di markas cabang 3, sekarang jadi pejabat Parlimen Tumbat. Lebih kurang kalau naik basikal tu jarak sini pergi ke mana? Sini pergi ke Pandan, atas sikit lah pada Pandan Indah, pada Masjid Al-Azim tu. Kalau dekat tu ramai mana kan? Ramai ni yang lebih kurang masa tu. Kami budak ni dalam belakang biskut lah dengan teh. Ramah ni Azira. Kami belakang pasal kan? Nak bagi tahu ya tuan sahabat-sahabat, dulu tarah Teguh ni Aziz tahun ni boleh mana? Kira tuan-tuan ni hebat. Yang ni stadium bagi pun tak mahu. Nampak tak? InsyaAllah. Baik. Maka Nabi pun hijrah ke Madinah. Di Madinah, orang Madinah yang panggil Nabi hijrah. Betul tak betul? Ialah Allah rancang tu satu part lah. Orang Madinah bermula tahun 11 kenabian. Lepas tu Aqabah pertama, kedua, itu tahun 11 dan tahun 12. Tahun ke-12 Nabi pun hijrah. Nah, orang Madinah dia bai'ah Aqabah dengan Nabi SAW. Antara dia apa? Butir dia yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, sanggup pertahankan Nabi susah ataupun senang. Malas ke rajin, benda tu setuju ke tak setuju, pertahankan Nabi lebih pada keluarga dan diri sendiri. Marah Al-Abbas sebut, kalau kamu nak bawa balik anak buah aku ni ke Madinah, kamu sanggup bergadai nyawa, jaga dia. Kalau tak payah bawa balik. Orang asal kata kami setuju. Abang kata okey, boleh bawa balik. Boleh faham Bila bawa balik maknanya mereka ni nak Islam. Barulah Allah turunkan kewajipan di Madinah. Betul tak? Turun kewajipan kerana mereka nak. Begitulah Kelantan, mereka nak hudud. Nampak tak? Mereka nak hudud. Apa masalah? Sebab tu kata Datuk Ni Ahmad, kita bukan buat di Penang, kita buat di Kelantan. Ni siang tanya dia, you sedar tak kita ni macam mana nak jalankan dua undang-undang? Dia tanya Datuk Ni Ahmad. Yalah sibuk dengan syariah, betul tak? Datuk Ni Ahmad jawab, you lupakah kita ada dua mahkamah? Betul? Dia ni siang tadi jawab. Di pejabat agung. Datuk Ni Ahmad di pejabat agung berjumpa. Baik, di Kelantan. Kenapa tu pertegas sangat nak laksanakan benda ni? Pertama, Kelantan dah lepas di sudut state. Sultan pun endorse, setuju.
Kan? Manfaat pertama dunia, manfaat kedua akhirat. Boleh kan? Tengok mata dah macam panggil dada. Kan? Baik, sahabat-sahabat. Manfaat dunia. Jiran kita ni, daerah ni ada non-Muslim tak? Ada kan? Ada kan? Tambah Maluri. Betul tak? Non-Muslim ramai taman ni. Kita gazet jalankan hukum hakam di sini. Boleh? Pas Maluri ni kawasan ni? Titiwangsa. Parlimen Titiwangsa gazet jalan hukum hakam Islam. Parlimen Bukit Bintang tak? Pasal mungkin minoriti lah kita. Contoh. Bukit Bintang jadi pun. Oh ya, alhamdulillah. Contoh. Titiwangsa gazet jalan hukum hakam Islam berkuat kuasa 1 Ramadan. Maka bagi penerangan khutbah, surat khabar, radio, TV, tuan-tuan bekalkan satu rumah 3 poster. Bagi tahu mencuri begini kesalahan, rompok begini kesalahan, rogo, zina, mabuk, murtad begini kesalahan. Boleh faham? Naik banner apa semua, gantung banting. Nah, sini ni campur majmuk. India, Cina, Melayu, Islam, Kristian, Buddha, tak ada agama semua campur. Agak-agak lah tuan-tuan, pencuri nak curi di Titiwangsa kan nak curi di Bukit Bintang? Rakam ni betul tak? Itu mafhum mukhalafah, masuk di sebaliknya. Maknanya pencuri tadi nak curi sini, kerat tangan bro, dia kata kat kawan dia. Betul tak? Kan? Maka kereta Alphard tak kira siapa tokek pun, tuan punya, betul tak? Selamat tak harta? Betul tak? Dia akan lari pergi curi di Bukit Bintang. Kalau kantin masuk jail lah, tangan tak hilang. Betul tak? Nak minum sini kena sebab, minum sana bebas. Kena roblok test alkohol baru kantoi. Tak test tak kantoi. Betul tak? Dia minum 3 ton ram, naik bas. Tak salah. Dia bawa bas baru salah. Betul tak betul? Cek roblok kan? Nampak tak? Minum sini tak kira buat apa pun. Cek kantoi sebab. Mana nak minum di mana? Macam nak minum sungguh lah. Orang Bukit Bintang jawab. Boleh faham tak? Nampak tak ni? Mana ketenteraman tadi wujud di mana? Titiwangsa, betul? Kedamai, mungkin Cina punya. Orang tak berani rompak. Betul tak betul? Tokek nombor, tokek Petropam. Pukul 11 orang tahu lah, tutup dia memang bawa briefcase, ada duit. Betul tak? Tak berani orang rompak. Nampak tak? Keselamatan, ketenteraman, keamanan ada di sini. Masyarakat majmuk. Yang inilah Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Anda teringat kata-kata almarhum Ustaz Ahmad Basri, kalau ada siapa hak kenal. Ustaz Ahmad Basri, dia meninggal tahun 2009. Setahun sempat kita menang. Dan tahun itulah dia dapat tauliah mengajar. Dia kata kuliah ni nak habis umur dah baru dapat tauliah. Nak mati kot, mati sungguh. Dia sebut nak mati ni yang ingat 2-3 kali. Habis Ramadan, Syawal, dia kata tuan-tuan, Ramadan tahun ni saya rasa paling tak seronok. Nak mati ke? Anda boleh buka YouTube. Dia bukan bab tu lah. Anda kalau rindu dia nak buka YouTube. Almarhum Ustaz Ahmad Basri, antara penceramah yang berani di saat akhir toyo duduk mengganas. Dia ni orang kat penumbuk dalam surau di kampung ni. Ustaz, saya tumbuk Ustaz. Tu. Lepas tu sekali tu dia jadi imam di surau Teluk Menegun Kelang. Antara surau yang hampir-hampir ditolak oleh UMNO dengan BO. Tak pernah hayat ayung bahasa orang Kelantan. Hayat ayung ni tak pernah seumur hidup lah. Tak pernah seumur hidup jadi imam. Hari ni jadi imam. Kau nak mati dia. Tahun tu.
almarhum Ustaz Ahmad Bah. Dia kata apa tuan-tuan? Sewaktu Tok Guru almarhum Tok bin Aziz pergi ke mentakak ke Temerloh. Masa tu ketua di HPP Subramaniam, bukan yang sekarang ni, ketua di HPP. Dia berceramah satu petang Tok Guru. Dia sebut, Tok Guru, jagalah kami, kerana Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni anda boleh buka itu. Allah kata agama ni untuk seluruh alam. Kami walaupun India, walaupun agama Hindu, kami adalah sebahagian daripada alam. Allahu Akbar. Dia boleh syarah ayat tu. Tuan-tuan. Dia boleh syarah, kami sebahagian daripada alam, jagalah kami baik-baik. Subhanallah. India. Maka harta tadi tak kira siapa, orang tak berani kacau. Nampak tak? Ni rahmat untuk alam bila Islam tu berjalan. Contoh paling mudah sahabat-sahabat, non-Muslim berkhitan, betul? Siapa suruh dia bersunat? Siapa suruh dia bersunat? Jabatan agama Islam? Jawi ke, Jaiz ke, Jain ke, Jahil ke? Ada suruh dia bersunat? Tiap negeri ada? Ada. Ataupun undang-undang sipil kita suruh dia bersunat? Biasa tengok Roblox, polis tahan, tanya lesen, suluh rotek, minta tolong buka zip nak tengok. Ada? Tak ada. Betul tak? Ada tak non-Muslim sunat? Belambak non-Muslim. Siapa suruh? Dapat pahala ke dia bersunat? Tak dapat, dia tak beriman. Betul tak? Tapi kenapa dia bersunat? Siapa boleh jawab? Kerana faktor kesihatan. Rahmatan lil alamin. Dia bukan Islam. Fizikal Allah tetap bagi. Dia beramal dengan apa yang agama suruh. Kebaikan Allah nak bagi tahu bukti dia sangat manfaat. Nampak tak? Baru ni nak cerita kat sepupuan lah. Dia kata betul. Dia kata baru selisih sepupuan di Kelantan. Baru ni dia kata dia pergi klinik, jumpa satu apek bawa anak. Tanya sakit awak? Tak sakit. Habis nak bersunat. Ini sahabat majelis suara. Nampak tak? Ini manfaat. Bila sini selamat, bila sini aman, agak-agaklah nak buka kedai mat di Titiwangsa ke Bukit Bintang. Nampak tak? Maknanya apa? Pelabur semua kemari sini. Satu, keselamatan. Yang kedua, mereka tak ada menipu. Pasal menipu, dia kena ganti jumlah yang dia tipu. Nampak tak? Sana, okey, bank in, nanti kami hantar barang. Bank in je lah. Betul tak? Boleh faham tak ni? Maka ekonomi naik. Bila ekonomi semua pelabur tumpu sini, agak-agak harga rumah naik ke jatuh? Betul tak betul ni? Nah, hartanah meningkat. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ard. Nampak tak? Bila penduduk satu negeri, satu kaum, satu negara dalam kurungan Titiwangsa, bukan Bukit Bintang, contoh. Beriman dan bertakwa, dia yakin dan dia beramal, Allah kata aku buka pintu keberkatan langit dan bumi. Maka pelabur, keselamatan, semua seronok. Nak pergi draw duit ke sebelah malam tak takut. Isteri balik pergi pasar malam bawa handbag tak takut. Anak balik sekolah jalan kaki pukul 6 tak takut. Nampak tak? Yang ni Nabi tak bagi tahu pada Adi bin Hatim, kamu akan lihat satu masa nanti kambing tidak akan dibaham serigala. Nampak tak? Sebab tu anak depuh baru ni kan. Orang kata PAS akan balik pada tahun 80-an. Betul. Kita bukan nak balik pada tahun 80-an, kita nak balik 1400 tahun dulu. Di saat ketaatan tidak berbelah bagi, masa tu Allah turunkan pertolongan. Hari ni kan? Jadi sahabat-sahabat, itu manfaat dunia. Akhirat, ini paling penting untuk kita lah. Kan? Yang tadi tu dunia, nak cerita pada non-Muslim lah. Satu lagi bukti nak sebut untuk dunia. Boleh kan? Alam-alam kan? Kelang, jangan teku. Besok lagi maran pula. Aduh, geng-geng jauh, geng-geng ARC maran panggil kuliah sana. Sahabat ARC kita lah maran panggil. Kan? Jadi
Satu lagi, yang ni proof paling hebat untuk dunia. Kenapa Allah letakkan hukuman zina, rejam dan sebat? Yang ni kepala otak kata, kalau fikir dengan kepala otak, tobat kata tak adil. Betul tak? Yang kahwin, rejam sampai tahlil. Mesti tahlilnya padahal tadi zina. Betul tak? Melayu. Mati, rejam-rejam mati. Malam tahlil. Apa kata pada mayat ini? Confirm, baik. Betul tak? Ada mati zina. Imam Syafi'i duduk dalam pening kepala, kata ini mazhab aku, kok mana mari tak tahu kata Imam Syafi'i. Kan? Tak pernah jumpa masjid surau. Apa kata pada mayat ni? Baik. Tak pernah jumpa masjid surau. Jawablah esok pada masyarakat. Dia dah mati, urusan dia dengan kita dah selesai. Urusan dia dengan Allah, kita pergi campur lagi. Boleh? Tok Imam tanya lain kali, apa kata pada mayat ini? Tak datang masjid. Boleh? Apa kata pada mayat ini? Kaki karaoke. Kenuri dia lah naik dulu. Lepas tu mati kata baik. Allah Akbar. Baik. Hukuman zina tadi, betul tak? Nampak tak logik kan? Nampak tak adil. Seorang hidup sebab 100 hidup, rejam sampai mati. Betul kan? Padahal depa ni apa yang penting kerja sama depa dua ni. Tapi hukuman berbeza, betul tak? Lalu datang sains membuktikan. Kenapa? Allah, ini satu anak sebut di mana-mana, ini satu kasih sayang dari Allah yang maha hebat untuk kita umat Muhammad, khususnya umat terakhir. Pasal hari ini kita ni sangat beriman dengan kepala otak. Betul tak? Sampai nafikan wahyu. Betul kan? Kita sangat beriman kepala. Maka Allah datangkan sains buktikan wahyu ni benar. Boleh faham eh? Sains bukti. Fadil Dr. Karim Zakir Naik. Melalui kajian sains dia kata, kenapa Allah letakkan hukuman? Maka bila kita berpaling tadi sebut a'rada, hidup jadi sempit. Berpaling pada hukum hakam ni, konteks ni, berpaling pada hukum hakam, Allah bagi satu bala yang tak ada ubat. Apa dia? HIV. Betul tak? Tak ada ubat. Dia kata melalui kajian sains, kenapa penyakit AIDS ni, bakteria AIDS ni tak boleh dihapuskan. Dia macam ikan, selagi ada air, selagi itu dia hidup. Boleh? Dia selagi mana ada tisu badan, selagi itu dia hidup. Dia makan ada sel, tisu badan kita. Boleh faham eh? Jadi nak matikan dia, sel kena musnah total, baru dia mati. Lagu mana? Maka Allah tetapkan, baik, dalam badan kita ni ada kilang sel, stem cell, kilang sel. Boleh? Kilang sel peranan dia buat tisu. Kita jatuh basikal, tak mahu sebut jatuh motor, lalu rakyat ARC jatuh basikal, koyak sikit, betul tak? Pasal apa koyak? Koyak tu pasal tisu tu rosak. Tisu keliling ni datang ganti, maka sembuh. Sakit gigi, tisu gusi rosak, tisu sebelah-sebelah datang ganti. Habis hak tukang ganti tu mana nak ganti? Kilang ni ganti. Faham? Orang kahwin, kilang dia baik pasal benih tak keluar. Orang bujang, orang kahwin, kilang dah separuh dah pasal benih banyak keluar. Faham ni setakat ni? Boleh? Nampak tak? Jadi bila kena penyakit bala daripada Allah nama HIV AIDS, tak ada ubat. Kata Dr. Karim Zakir Naik, dia memang doktor perubatan. Ubat dia inilah rejam dan sebat. Allah nak buktikan kerana kamu beriman dengan akal, maka Allah datang juga dalam bentuk logik akal. Itu sebab dia kata syukur kita ni hidup zaman ni. Kalau hidup zaman Nabi Nuh, beranak-beranak keturun jadi umat Nabi Nuh. Agak-agak nak percaya tak Nabi Nuh tu Rasul buat kapal atas bukit? Pasal kita ni percaya kat akal. Boleh terima tak? Dia kata aku ni Nabi, bukti ni aku dah buat kapal atas bukit. Nak percaya tak agak-agak? Tuan-tuan, sampai keluar orang tak buat kapal atas bukit tu. Betul tak betul? Nampak tak? Itu syukur kita maha. Dan Allah bawa pula sains nak buktikan wahyu itu maha benar.
Boleh? Maka dia kata dan Allah letakkan pula sebat tengah belakang. Ni anggota paling besar tengah belakang. Betul tak? Sekali sebat sakit tak? Sakit tu mana sel rosak. Kiri kanan datang ganti. Kilang pergi cover. Betul? 100. Sakit. Boleh? Sebab ni pada orang bujang, betul? Sebab ni hak bujang, betul tak? Habis rosak, keluasan yang cukup besar di tengah belakang rosak. Seluruh tisu badan pergi cover pasal ni kawasan paling besar. Hak cover dia semua kawasan kecil-kecil, anggota badan kecil. Betul? Maknanya kecil nak cover besar, boleh cover tak? Tak boleh cover lah. Kecil nak cover besar, betul? Tak boleh cover. Maka seluruh tisu badan akan habis serentak. Rumah hidup tak? Makanan dia dah habis. Faham tak faham? Betul tak? Dia bujang, yang mana kilang masih okey. Serentak walaupun tu mungkin dia akan collect ke apa ke, dia akan lemah. Masa tu kilang akan hasil tisu yang baru yang tidak ada lagi bakteria HIV. Penyakit tak tersebar, dia pun sembuh, dosa terampun, subhanallah. Nampak tak? Termasuk yang dah kahwin. Kenapa perlu direjam sampai mati? Kerana kilang tak mampu cover. Pasal benih dia banyak keluar. Maka rejam sampai mati. Bila mati, tisu rosak. Kuman pun mati, dosa terampun. Penyakit juga tu dah dia tersebar. Allahu Akbar. Kamu beriman dengan akal, Allah bawa lagi bukti dengan akal. Lawan juga. Boleh? Dunia, okey, akhirat. Last. Bila Nabi dan para sahabat lepas merejam seorang sahabat daripada Imra'atul Ghamidiyah, kisah tu, perempuan daripada Bani Ghamidi, Syekh Sa'ad Said Al-Ghamidi, mungkin keturunan dia dulu-dululah, bukan anak beranak dia zaman Nabi. Rejam mati. Orang kata habislah batu, tak ada lah nak buat jalan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, satu musim haji lebih kurang 5 juta orang. Seorang kena melontar 3 jamrah kali 7, 21 biji. Biasa dengar Mekah habis batu. Betul. Tahun ni Menteri Haji Saudi keluar arahan, seluruh negara yang hantar jemaah minta bawa batu siap-siap daripada kampung. Pasal batu Mekah habis dah. Boleh faham tak? Nak mati ni agak-agak selori ke batu? Baling di mana? Memang kepala betul. Tanam sini memang kena kepala. Betul tak? Betul tak? Agak-agak ni selori ke batu nak bagi kawan tu mati? Perasan setengah bonek pun tak ada habis. Betul tak? 10 orang balik pensan dah. Masuk 20 mati dah. Kepala, sahabat-sahabat. Betul tak? Kepala ni nak mati dia mudah. Baling kuat sikit, tengkorak pecah. Retak tengkorak tu mati. Sebab tu kalau kita tengok orang accident, darah keluar kot telinga, talqin lah cepat-cepat. Dan bila panggil lah, masa tu talqin, darah keluar kot telinga, darah keluar kot hidung, talqin, maknanya tengkorak dia pecah. Betul. Talqin lah cepat. Boleh? Tak lama, tak banyak batu pun. Batu tu boleh recycle. Payah apa? Okey, balik akhirat. Maka sahabat datang tanya Rasul, ya Rasulullah, dia ni padang mahsyar lagu mana? Narajmu, kata Nabi SAW, kafaratul lima sanat. Rejaman kita tadi kafarah pada dosa zina yang dia buat. Maknanya bangkit mahsyar ada dosa tak? Tak ada. Dan dah tentu sebelum kena rejam taubat dulu, betul? Betul tak? Dah tahu dia nak mati, maka ada dosa tak? Logiknya tak ada. Bangkit mahsyar bersih. Satu. Hadis nombor 2 Bukhari Muslim, man asaba dzamban uqima alaihi haddu zalika dhanbi fa huwa kafaratu atau kama qala Bukhari Muslim. Siapa buat satu kesalahan yang melibatkan hukum wuduk lalu dijalankan hukum wuduk, kata dia, kata Nabi SAW, zalika dhanbi fa huwa kafaratu, dosa dia diampun oleh Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ni kalau betul lah, kalau mengaku mazhab Imam Syafi'i, tak tahu lah kot Syafi'i abdan. Syafi'i juga. Boleh?
Kata Imam Syafi'i, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terus waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jaga diri dan keluarga daripada neraka, bahan bakar manusia batu-batan. Kata Imam Syafi'i, ayat ni Allah bukti, Allah dalil Allah tak mau orang Islam masuk neraka. Allah suruh jaga. Melalui mana? Hukum hakam. Kes kamu, jahat kamu, khianat kamu, maksiat kamu di dunia, maka selesailah di dunia. Boleh faham? Bangkit mahsyar, aku nak kamu semua bersih, kerana semua aku nak sumbat kamu dalam syurga. Pasal kamu beriman dengan aku. Ya orang lain tu dia tak beriman dengan aku. Kamu buat salah,